Hai semua para pensyarah dan pendidik. Pernah tak terfikir macam mana kalau kita boleh siapkan slide kuliah dalam masa yang jauh lebih singkat tapi hasilnya lagi menarik dan berkesan? Hari ni kita akan tengok macam mana Gemini AI boleh jadi macam rakan sepasukan kita yang boleh ubah slide pembentangan daripada satu dokumen yang terus terang cakap membosankan kepada satu alat mengajar yang sangat dinamik. Okey, jom kita jujur sekejap. Pernah tak kita tengok slide yang kita dah buat, lepas tu kita terfikir, ini lebih nampak macam novel lah daripada alat bantu mengajar? Kalau ya, jangan risau. Anda tak kesorangan. Ini cabaran yang kita semua selalu hadapi. Masalah utama dengan dinding teks ni, dia boleh buat pelajar terus hilang minat. Bila pelajar nampak je slide yang penuh dengan perenggan-perenggan panjang, fokus mereka boleh lari dan apa yang kita nak ajar tu jadi susah nak masuk. Akhirnya, mesej penting yang kita nak sampaikan tu tenggelam macam tu je dalam lautan teks. Tengok ni. Inilah bezanya. Kiri dan kanan. Sebelah kiri tu cara lama. Satu perengan panjang yang, memenatkan nak baca. Sebelah kanan pula, ini cara Gemini. Maklumat yang sama, tapi dia dah susun balik. Dia bukan setakat pecahkan ayat tau. Dia tarik keluar isi-isi penting dan susun jadi poin yang senang faham. Jauh beza kan kejelasannya? Jadi inilah penyelesaiannya. Cuba kita fikirkan Gemini ini bukan sekadar alat, tapi sebagai rakan kongsi strategi kita. Macam pereka instructional AI pribadi kita sendiri. Dia ada bukan untuk gantikan kita, tapi untuk bagi kita kuasa lebih. So, apa benda sebenarnya pereka instructional ni? Senang cerita, mereka ni pakar dalam menyusun kandungan secara logik supaya pelajar boleh belajar dengan paling berkesan. Inilah peranan yang Gemini boleh tolong mainkan. Dia boleh tengok bahan kuliah kita dan cadangkan cara terbaik untuk susun semua tu untuk bagi impak pembelajaran yang maksimum. Okey, jom kita tengok dengan lebih mendalam lagi macam mana semua ni berfungsi. Ada 3 kuasa utama yang Gemini gunakan untuk reka bentuk semula slide kita. Daripada sebuah dinding teks kepada alat pengajaran yang betul-betul dinamik. Okey, pertama, pembahagian kandungan atau orang panggil chunking. Bunyi macam pelik sikit kan? Tapi ini maksudnya proses memecahkan idea-idea kompleks kepada bahagian-bahagian kecil yang lebih senang hadam. Kedua, dia akan cadangkan visual yang sesuai untuk setiap idea. Dan yang ketiga, dia tolong kita siapkan skrip atau speaker notes. Jom kita tengok satu-satu. Yang ini memang menarik. Cuba tengok betapa spesifiknya cadangan Gemini. Dia bukan cakap letakkan gambar. Tak. Dia cadangkan visual yang tepat dan relevan dengan konteks. Contohnya, gambar rajah aliran kitaran refleksi. Benda macam inilah yang betul-betul bantu kita buat slide jadi lebih visual dan senang difahami. Dan kuasa ketiga ni, pada saya memang game changer betul. Gemini boleh hasilkan speaker notes untuk kita, siap dengan cadangan soalan-soalan yang boleh buat pelajar berfikir untuk kita tanya masa kuliah. Inilah yang bantu kita ubah kuliah daripada syarahan sahala kepada satu sesi interaktif yang libatkan pelajar secara aktif. Baiklah, sekarang bahagian yang paling penting. Semua ni nampak hebat kan? Tapi, macam mana nak suruh Gemini buat semua ni? Semuanya bermula dengan arahan atau prompt yang betul. Jom kita bedah siasat sikit. Macam mana nak bina prompt yang sempurna? Okey, prompt yang betul-betul berkesan ni ada beberapa bahagian penting. Mula-mula, kita kena bagi dia peranan. Cakap dekat dia, bertindak sebagai pakar pereka instructional. Kedua, bagi sasaran yang jelas. Contohnya, sediakan rangka untuk 10 hingga 12 slide. Ketiga, kita kena spesifik pasal format output. Untuk setiap slide, aku nak tajuk, poin penting dan cadangan visual. Dan akhir sekali, bagi konteks. Pastikan semua ni selari dengan hasil pembelajaran kursus. Bila kita gabungkan semua elemen ni, barulah hasilnya nanti betul-betul padu. Jadi, apa hasil akhirnya? Bila kita guna kaedah ni, kita bukan setakat buat slide yang nampak lagi lawa tau. Kita sebenarnya sedang mengubah keseluruhan proses penyediaan bahan kuliah kita. Dia jadi lebih strategik, lebih cekap dan yang paling penting sekali, lebih berkesan. Manfaatnya sangat jelas. Pertama, kita akan jimat banyak sangat masa. Kedua, kita akan hasilkan pembentangan yang lebih dinamik dan berkesan. Dan ini akan bebaskan masa kita untuk fokus pada benda yang paling penting, iaitu mengajar, membimbing dan bagi inspirasi pada pelajar. Senang kata, kita beralih daripada kerja-kerja suntingan yang remeh kepada perancangan pengajaran yang lebih mendalam dan bermakna.
Dengan adanya kuasa pereka instructional AI ni di hujung jari kita, rasanya dah tak ada alasan lagi untuk diding teks. Persoalannya sekarang, adakah anda bersedia untuk mengubah cara anda membina pengalaman pembelajaran untuk para pelajar anda? Selamat mencuba!